Kadang-kadang kita tak sama. Jubah sama-sama pakai jubah. Pihak putih sama-sama pakai pihak putih. Baca ayat Quran sama-sama baca. Tetapi siapa yang tunggang, akhirnya tengok niat dia lah. Dan juga ada ada amalan-amalan zahir yang kita boleh nampak. Selalu dia lidah dia tu berubah-ubah. Tafsiran dia tu berubah. Itu nampak dia ni. Itu dia kata boleh. Sekarang dia kata tak boleh. Duk tak lama dia kata boleh pula. Ni kita boleh nampak secara jelas. Tapi dalam hati sebenarnya adalah innamal amal berniat. Artinya amalan dia ni sama ada dia tunggang ke tak tunggang. Dia masuk politik ni nak cari duit ke, nak kepentingan diri ke, untuk apa ke, niat hati dia adalah itulah niat dia. Ya sebenarnya kalau dia niat untuk kepentingan duniawi, maka dia dapat dunia lah. Dia tunggang lah agama ni. Tetapi kalau niat ni memang dia bersungguh dan dia masuk dalam politik ni kerana dia nak menjadikan politik ni biarlah berada ada satu landasan. Dan landasan betul mengikut petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab Nabi juga pemimpin. Dalam Islam ni tidak seperti agama lain. Politik pimpinan dia orang agama dia tak campur politik. Tetapi Islam ni pimpinan Islam tu adalah orang alim, orang yang ada ilmu. Jadi di situ dia punya letak perbezaan. Jadi saya menasihat kepada diri saya, kepada sahabat-sahabat saudara, kalau you ada ilmu Islam dan sebagainya, tak salah untuk you jadikan Islam ni sebagai panduan dalam berpolitik. Jadikan sempadan-sempadan yang Tuhan larang jangan buat. Memang betul lah, sebelum tak ada kuasa kita kata tak rasuah, tapi bila ada kuasa kita rasuah, itu maknanya kita dah langgar. Banyak berlaku perkara tu salah guna. Yang badan kebajikan, bukan politik ni badan kebajikan lah, dia pergi kutip dana lah, salah guna dan sebagainya, menggunakan nama Islam macam-macam. Jadi saya rasa kesimpulan yang saya nak katakan bahawa Islam naklah menjadi panduan kepada pemimpin politik beragama Islam. Jadikan panduan. Setakat mana sebenarnya kita guna kita untuk kita terlibat dalam politik supaya kita menjadi orang yang selamat. Dan dia akan menjadi ibadat pula pada ketika itu. Sebab kita mengikut acuan yang ditunjukkan oleh Islam dalam memacu politik negara ini.